Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala masa saya akhir-akhir ni, baru-baru ni, akhir-akhir saya banyak bersosial kat luar lah. Dulu saya tak pandai bersosial langsung. Tapi lama kelamaan kita keluar, kita bergaul dengan masyarakat, terutama sekali orang Buddha. Bila kita gaul dengan orang Buddha, orang Hindu, tapi Hindu pun Buddhism juga, dia dah isim dah. Lepas tu bila aku lepak dengan dia orang, aku faham banyak benda juga pasal Buddha. Aku tak tanya agama, tapi kita boleh faham. Bila kita dah ada ilmu, kita boleh faham pasal Buddha. Semestinya di sini kita agama rasmi, agama Islam. Memang banyak dah edukasi-edukasi tentang pengalaman-pengalaman hidup sesama asatizah. Dan juga tidak sama sekali uh, dan juga nasib baik jugalah aku rasa aku hidup kat negara ni. Sebab kita ada kepelbagaian agama. Kalau aku tengok kitab, memang susah cari kitab negara ni pasal agama Hindu, agama Buddha. Terpaksa bergaul je. Agama rasmi Islam, Hindu, Buddha, Islam. Tu je aku buat ini.